Beh, ni pemandangan area tepian rumah dia. Sebelum ni kita loading barang area tepi rumah. Okey, ni bahagian belakang rumah dia. Di kaki bukit, Perlis dia. Okey. Kita ni pemasangan hari yang kedua. Okey, hari yang kedua progres kita lah. Spray pun dekat site. Semua spray dekat site Expo panel iaitu EP lah di bahagian tepi ni. Dengan juga pintu aluminium. Semua spray dekat site. Okay. So yang ni kita dah pasang. Disc rack ni yang paling panjang lah kita guna. Paling panjang. 1000 mm. So karkas bawah ni untuk drawer body lah kita guna. So yang ni frame. Material block lah. Okay, sama juga. Karkas di atas kita menggunakan body block lah. Sama juga yang atas tu kita panggil kepala lah. Ada downlight. So 5 biji downlight ni free gift. Okay. So rumah dia ni setinggi 11 kaki setengah. Dekat 12 kaki lah. Okay. So yang kita bagi free, bottle rack, disc rack, downlight semua. Siap wiring lah. Okay. Untuk ukuran dia, okay, panjang dia dalam 18 kaki. Dalam 18 kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13. Ni sekaki setengah. Okay. So dalam 18 kaki lah untuk yang ni. Okay. So kita nak pasal lampu, belanja sikit. Okay. Ni. Belum siap lagi. Besok kita akan masuk pintu lah. Bahagian pintu. So chef pun dah ada. Rak pun dah ada. So silikon dah siap. Progress masuk pintu. Okay. The next video part 2.